Apa yang mereka canangkan di YouTube? Saya dah mengabaikan tanggungjawab kan sebagai bapa kan, orang rumah. Macam mana saya nak buat? Kalau ikut pada hukum Islam, kita kena sediakan apa rumah apa kan. Habis sekarang dah macam ni, saya dah tak ada bekerja. Nak makan pun anak-anak bagi makan. Kena musibah macam ni, susahlah saya nak cakap. Kalau seandainya lah tak dapat semualah, saya anak Malaysia kan. IC biru lah. Bukan saya cakap bohong, IC saya pun baru betulkan ni, IC saya. Kalau tak dapat juga, saya akan try minta ni dekat gereja bantuan. Kalau orang kita sendiri tak boleh kasih sumbangan, tak mau tolong saya, tak apa. Saya akan pergi gereja ke, suruh siapa hantar, saya tanya sana, boleh tak minta sumbangan saya nak buat rumah. Apa perkara sebenarnya ketika kami ziarah Pakcik ini pada 20 Februari, dengarkan sendiri. Boleh. Nak cepat tu lah proses pasal sial Pakcik ni. Betul. Kita buat laju kan. Masalah dalam pindah tu. Itulah. Masalahnya kalau kat sini balik dia memang tak monyet banyak makanan tu. Saya dah kan Ustaz Ansar pun dah datang belakang. Dia cakap untuk sewa rumah sementara nak buat ni kita sewakan dulu, zakat bayar. Kita tak nak. Rugilah bayar kat zakat. Tak. Zakat yang sponsor semua. Yelah, rugi. Deposit Duduk sini lagi sedap. Dia memang tak mau pergi mana-mana nak. Pergi rumah anak-anak dia pun dia tak nak. Tak pernah tinggal rumah anak dia. Sementara nak siapkan rumah ni, maksud saya takkanlah tidur sini. Saya Berapa lama proses? sebenarnya saya yang malu sebab Ya, orang tak ada cakap malu ketua kampung ni macam tak ambil berat ni. Dia cakap itu. Orang cakap ketua kampung tak buat kerja. Ya, saya macam segan sebenarnya. Lepas tu kita orang kena lah tu. Jabat. Oh, ya. Nanti kena lah. Tak ada, janganlah lah. tunjuk orang. Tapi tak ada. Kita pun cakap, dia yang tak mau. Kita cakap dengan siapa pun. Orang datang pun banyak bagi tahu. biasa. Orang tu zaman sekarang. Rumah ni Tak ada cik rumah buat tu. 2 orang. Bukan itu sahaja, sebanyak 2,000 saya salurkan kepada ketua kampung untuk kos, pembersihan kesan, kebakaran dan bantuan awal. Manakala 2,500 lagi saya salurkan kepada Pakcik ini dan permohonan lainnya kepada pejabat daerah dan Tanah Kelang dari lembaga Zakat Selangor pula sebanyak RM5,000 Malaysia. Laporan rasmi PKM di Kelang, jam 6.30 petang 8 Februari, iaitu kurang 5 jam selepas berlaku kebakaran Jabatan Penerangan dan Lembaga Zakat Selangor ziarah dan telah menyerahkan barangan bantuan bencana, malah disyorkan tinggal di PKS atau rumah saudara untuk sementara, tetapi Pakcik ini enggan. 10 Februari sekali lagi, mereka ziarah kali ini bersama penyelaras Parlimen Kapar menyerahkan sumbangan Yayasan Petronas dan Retort B Selangor sekali lagi disyorkan untuk tinggal di rumah sewa yang akan diuruskan oleh Lembaga Zakat Selangor, tetapi Pakcik ini masih enggan. Bantuan segera juga diserahkan kepada anaknya sebanyak 300 dan setelah maklumat lengkap diproses untuk bantuan pemulihan bencana sebanyak RM3,780 ketika waktu itu. Alangkah terkejutnya kami, satu video di YouTube dimuat naik pada awal Ramadan oleh akaun studio itu memaparkan temu ramah oleh Pakcik ini yang sasar menyongsang dari fakta sebenar, malah lebih mengecewakan. Anak Pakcik ini juga beria ia berkongsi link video tersebut di laman sosial Facebook. Apa motif mereka sekeluarga fitnah kami ini? Siapa di belakang tabir empunya? Akaun YouTube Studio, lihat hasil carian kami.
maka anda sudah kenal siapa di balik tabir video tersebut. Anda nilaikanlah sendiri. Puasa bukan setakat menahan lapar dan dahaga. Ia adalah ibadah yang menyeluruh, melibatkan hati, lisan dan perbuatan. Sebelum menjelang Aidilfitri, eloklah kami jelaskan demi menjaga nama baik jabatan dan agensi kerajaan serta kami yang dilantik memegang amanah dari kerajaan negeri juga persekutuan yang komited berkhidmat untuk masyarakat setempat di bulan Ramadan, bulan ibadah ini. Tidakkah rasa bersalah sedetik pun bersikap sebegini, lebih lagi sebagai orang Muslim melagakan komuniti setempat? Demi apa? Hentikanlah adu domba. Tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian kepada kita adalah untuk bermuhasabah, renungkan mengapa kita diuji. Salam Ramadan Al-Mubarak. Salam Malaysia Madani.